Dalam video kali ini, kami bawa anda jalan-jalan ke Yan Kecil, sebuah pekan di negeri Kedah. Pekan Yan Kecil terletak kira-kira 37 km dari Bandaraya Alor. Laluan dari Alor ke Yan Kecil dihiasi dengan sawah padi berlatar belakangkan Bukit Bukau. Bagi anda yang ingin berkunjung ke sini dari selatan melalui Lebuh Raya Utara Selatan, jarak dari Plaza Tol Gurun hanyalah sejauh 15 km. Yan Kecil ialah sebuah penempatan lama dalam daerah Yan, Kedah. Terletak berhampiran Yan Besar yang menjadi pusat pentadbiran daerah. Asal-usul Yan Kecil berkait rapat dengan perkembangan daerah Yan. Daerah ini dibuka secara rasmi pada tahun 1904 ketika zaman pemerintahan Sultan Kedah. Pentadbiran awal dikendalikan oleh Syed Osman Al-Qadri sebelum diambil alih oleh pegawai daerah yang dilantik oleh British. Yan Kecil terletak di antara Gunung Jerai dan Selat Melaka, menjadikan kawasan ini mempunyai pemandangan yang unik. Air dari Gunung Jerai membentuk beberapa sungai dan kawasan rekreasi terkenal seperti Titi Hayun dan Seri Perigi. Ini adalah sebahagian dari rumah kedai lama yang masih ada di Pekan Yan Kecil. Keunikan bangunan rumah kedai lama ianya dijadikan tempat perniagaan di aras bawah dan tempat kediaman di tingkat atas. Yan Kecil berkembang sebagai sebuah pekan kecil yang menyediakan kemudahan kepada penduduk kampung berhampiran seperti kedai runcit dan kedai kopi, bengkel dan perniagaan keluarga, sekolah serta kemudahan asas dan aktiviti jual beli hasil pertanian. Kongsikan kenangan anda mengenai pekan ini di ruangan komen. Kami baca setiap komen yang anda tulis. Ekonomi kawasan ini sejak dahulu banyak bergantung kepada penanaman padi, kebun buah-buahan, perikanan pantai dan kerana kedudukannya berhampiran Selat Melaka. Semoga semua video-video yang kami hasilkan akan menjadi bahan sejarah di masa hadapan.
Majoriti penduduk terdiri daripada masyarakat Melayu, dengan sebahagian kawasan di daerah Yan mempunyai komuniti berketurunan Aceh yang telah menetap sejak lebih 1 abad yang lalu. Hari ini, Yan Kecil masih mengekalkan identiti sebagai pekan yang tenang dengan suasana kampung tradisional. Walaupun pembangunan moden semakin berkembang, kawasan ini terus menjadi lokasi penting bagi aktiviti pertanian, perniagaan tempatan dan tempat persinggahan pelancong yang menuju ke Gunung Jerai, Pantai Murni dan kawasan rekreasi sekitar Yan.